Hai semua, Assalamualaikum. Hari ni jom tengok Amy nak share resipi tom yum campur ala Thai. Senang, boleh buat sendiri je kat rumah. Mula-mula kita didihkan air, masukkan serai yang dah diketuk, hirisan lengkuas, ketuk beberapa ulas bawang putih. Masukkan cili padi, kalau nak pedas boleh masuk lebih. Masukkan hirisan carrot, sebab carrot ni perlu masa nak lembut, jadi kita masukkan awal. Ini paste tom yum yang Amy guna, boleh masukkan dalam 2 sudu besar. Kemudian Amy masukkan juga paste cili dalam 2 sudu besar juga. Ikut pada cita rasa masing-masing. Kalau nak rasa lebih kuat, bolehlah lebihkan. Bolehlah kacau-kacau bagi semua bahan sebati. Kemudian kita masukkan ayam yang dipotong kecil. Seafood tak perlu masuk lagi sebab kita nak masuk kemudian. Boleh masukkan sayur seperti tomato, daun limau purut. Renihkan sebentar bagi masa untuk ayam masak. Resepi tom yum ni versi simple, sangat mudah nak buat dan rasa dia bolehlah mimik rasa tom yum kat kedai. Kalau lah tiba-tiba terasa nak makan tom yum, boleh je masak sendiri kan. Okey, bila ayam dah masak, boleh masukkan bawang merah. Kalau ada bawang Holland lagi sedap. Akhir sekali masukkan seafood, renis sekejap lagi bagi dia masak. Kemudian siap. Tambahkan daun ketumbar untuk lebih aroma. Terima kasih dan jumpa lagi di resepi akan datang. Bye.